Bayangkan menyewa banglo yang ada 2 busut kembar kat halaman, berbau hanyir satu rumah dan ada selonggok kain kuning kotor kat laluan bilik. Ini kisah benar Pandak yang menyewa sebuah banglo puaka di Taman Baiduri, Kemaman pada tahun 1994. Sebaik sahaja Pandak melangkah masuk buat kali pertama, bulu romanya terus meremang. Satu rumah berbau teramat hanyir macam darah lama. Keadaan kat dalam berselerak teruk macam tak bertuan. Paling menyeramkan, betul-betul depan laluan bilik ada selonggok kain kuning kotor terkumpul macam bekas pemujaan. Tapi Pandak diamkan je sebab terdesak perlukan rumah. 4 bulan pertama menyewa, gangguan bermula. Tengah malam, Pandak terdengar bunyi orang bersiul mendayu-dayu dari ruang tamu. Bila dia jenguk perlahan-lahan, ada satu lembaga hitam bersaiz budak kecil tengah duduk mencorik-corik sesuatu ke atas sofa. Tiba-tiba, lembaga tu pusing kepala, sekilas memandang Pandak. Matanya merah menyala macam hantu raya. Sambil lembaga tu keluarkan bunyi ayam hutan, Pandak tiba-tiba terasa lehernya disentuh oleh tangan hantu lain dari arah belakang. Tak cukup dengan tu, masa Pandak baru balik solat maghrib, dia pernah terserempak dengan entiti tertuju. Terbang berlega-lega melintasi atap banglo tu masa dia tengah buka mangga pagar. Benda tu terang-terang usar dia dari atas bumbung. Kemuncak seram berlaku masa Syawal ke-6. Pandak baru balik dari Kuala Lumpur. Tengah sibuk kemas baju dalam bilik, tiba-tiba dia dengar suara orang merintih terjerut minta tolong dari bilik tengah. Hati Pandak berdegup laju. Dengan berani suam-suam kuku, Pandak tolak daun pintu bilik tu. Allah, dia nampak satu entiti menyerupai manusia tengah tergantung kat kipas siling. Paling haram jadah, hantu tu sempat pusing dan lomparkan senyuman seram kat Pandak. Pandak terus buka langkah 1000 lari ke rumah jiran sebelah, Makcik Jah. Rupa-rupanya bilik tengah tu memang pot keras sebab dulu ada penyewa yang mati tergantung kat kipas tu. Patutlah benda tu duk buat ulang tayang. Sejak hari tu, gangguan makin menggila. Asal lepas pukul 1 pagi je, hilayan Cik Ponti akan bergema dari dapur dan kadang-kadang betul-betul depan pintu bilik Pandak. Belum lagi bunyi radio terpasang sendiri, walhal Pandak tak ada radio pun dalam rumah tu. Tapi yang paling gila dan buat Pandak trauma, satu malam masa tengah tidur, dia terasa ada orang peluk tubuh dia dari belakang. Bila Pandak toleh je, hantu tergantung tu tengah baring sebelah dia. Pandak terus blackout pengsan. Selepas 2 tahun setengah diganggu, Pandak akhirnya berpindah ke Kertih. Bila dia ziarah Makcik Jah semula, dia dapat